di mana parti DAP akan menganjurkan satu kongres khas bagi menimbang satu isu yang amat serius dan penting. Seperti mana saudara Stephen Singh kata, saudara mengarahkan semua barisan pimpinan dari akar umbi sehingga ketua menteri untuk pergi ke lapangan dan berjumpa dengan ahli-ahli dan penyokong-penyokong, di mana saya mengkongsikan bahawa isu yang kita perlu tangani sebenarnya satu isu yang amat serius, seperti mana saya katakan tadi, dan keprihatinan yang ditunjuk oleh barisan pimpinan yang berucap tadi menunjukkan bahawa DAP sememangnya serius tentang isu ini, dan kita menjerahkan kepada rakyat jelata untuk memberi pandangan. Kongres ini bukan sekadar mendengar pandangan daripada ahli-ahli DAP, tetapi melalui ahli-ahli DAP yang bertemu dengan rakyat jelata dan penyokong-penyokong akan kutip pandangan daripada rakyat jelata tentang kaji semula kedudukan DAP dalam kerajaan perpaduan, baik di peringkat persekutuan maupun di negeri-negeri di mana DAP menjadi satu bahagian daripada kerajaan berkenaan. Ini juga menjadi satu peluang yang amat baik kepada penyokong-penyokong DAP. Walaupun mereka bukan ahli kepada DAP, tetapi suara dari penyokong-penyokong adalah amat penting, dan oleh itu saya pun telah menjuru bahawa orang awam, penyokong-penyokong DAP sekiranya ingin memberi pandangan terhadap isu yang kita akan bicarakan dalam kongres khas itu, boleh melalui ahli-ahli DAP di lapangan ataupun menggunakan media-media sosial, email, menghantar email ataupun surat kepada DAP negeri Pulau Pinang maupun DAP Malaysia, ataupun kepada cawangan-cawangan dan wakil rakyat kita, supaya suara anda juga dapat dipertimbangkan oleh Kongres DAP yang berlangsung pada 12 hari bulan Julai 2026.